Dalam setiap organisasi, di sebalik ambisi dan disiplin, tersembunyi manusia yang membawa rahsia, kesetiaan dan ketakutan. 4 jiwa disatukan oleh tugas tetapi dipisahkan oleh prinsip. Setiap keputusan mereka bukan sekadar tentang kerjaya dan tanggungjawab, tapi tentang siapa mereka sebenarnya. Dia sahabat paling setia, paling memahami Zack, yang telah dianggap seperti adik sendiri sejak zaman universiti. Kini, sebagai general manager, Malik sepatutnya dihormati. Namun di mata bosnya Tajuddin dan isterinya, dia hanyalah budak suruhan. Disuruh ke sana ke sini, melakukan tugas orang bawahan. Malah ada kalanya dipaksa memikul tanggungjawab pengarah. Namun Malik tetap positif. Dia bersabar, masih rasional. Kerana baginya, setiap pengalaman itu ilmu. Setiap tekanan itu latihan. Apabila mengetahui Zack bakal mengambil alih syarikat, Malik nampak sinar peluang. Inilah masa untuk membuktikan kesetiaan dan keupayaannya. Dan segala ilmu dan pengalaman yang ada, dia menjadi mentor kepada Zack, mendorongnya supaya cukup layak menyaingi Tajuddin sendiri. Tapi persoalannya, adakah Malik benar-benar mahu melihat Zack berjaya? Atau dialah sebenarnya yang lebih layak menerajui empire itu? Antara keikhlasan dan keinginan, itulah dilema Malik. 4 wajah, 4 kebenaran yang berbeza. Masing-masing berjuang dalam perang yang tak terlihat. Di antara cita-cita dan nurani, antara kesetiaan dan kebebasan. Di sebalik wajah, ada konflik minda dan jiwa yang tersembunyi.